Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Muslimin, amma ba'd, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, terima kasih kepada Tuan Nanti Imam Haji Nasri. Mana Haji Nasri? Tak nampak dah, biasa dia pakai serban handsome sikit. Hari ni tak pakai serban, kurang sikit. Biasa nak darah tengok kebah. Hari ni makcik tengok pun tak tahu. AJK seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah kita semua dapat meneruskan ibadah kita dalam bulan Ramadan. Malam ni mana berapa? 9. Kalau orang sebut 19 tu dia memang tak sabar nak raya dah tu. Tak baik. Ramadan ni kita kena kira tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kena kira. 1, 2, 3, 4. Ada 9, esok 10. Malam esok. Malam lusa 11. Maknanya apa? Ramadan makin lama makin pergi meninggalkan kita. Bila kata Ramadan makin lama makin pergi meninggalkan kita, hadiah yang Allah bagi khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak expired dah. Nak habis dah. Nak kena tunggu tahun depan baru dapat lagi hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif. Disebut oleh Imam Ibn Rajab, dia kata apa? Ramadan ulama para salafus salih. Para salafus salih ni ialah golongan awal selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata apa? Para salafus salih berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum bulan Ramadan supaya berdoa supaya Allah panjangkan umur mereka masuk dalam bulan Ramadan. Doa 6 bulan. Kita tak sedar masuk bulan puasa. Puasa dah esok. Ulama dulu 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan doa dah. Sebab apa? Sebab dia tahu Nabi sebut apa? Nabi sebut lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan. Sekiranya seseorang hamba ini dia tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, la tamannat ummati an yakuna sana. Umat aku ni mesti minta pada Allah supaya jadinya apa? Jadinya sepanjang tahun. Ada? Tak maknanya apa? Maknanya ada hamba Allah yang tak tahu kelebihan bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab tak pergi mengaji. Sebab tak pergi kuliah agama. Anda pergi kuliah agama pun masa terawih. Itu pun sebab surau buat, masjid buat. Kalau tak sabar tak tengok. Nak bangkitkan baru rakaat keempat. Sat lagi bangkit sungguh, orang semua tengok. Dia duduklah sekejap. Itu yang kalau sembahyang terawih, macam-macam pesen kita tengok dah sembahyang. Angkat takbir tengok ada seorang tu di sini angkat takbir. Allahu Akbar. Ini bukan orang ni atromen angkat takbir gitu. Gini angkat takbir. Kena pula gini. Dia buka lagi kena muka Pak Imam. Macam-macam perangai. Tengok bulan Ramadan sembahyang. Sebab apa? Sebab tak pergi mengaji. Bila tak mengaji, maka tak tahu nikmat bulan Ramadan, maka bulan Ramadan dia rasa macam bulan-bulan yang lain. Tapi para salafus salih, mereka doa pada Allah 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan supaya mereka sampai pada bulan Ramadan. Dan kata Imam Ibn Rajab lagi apa? Habis saja bulan Ramadan, masuk saja Syawal, para salafus salih akan berdoa kepada Allah 6 bulan pula. 6 bulan mereka berdoa supaya amalan yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang masuk bulan Ramadan ni ada beberapa golongan. Utamanya dia bersukaria, seronok, gembira masuk bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan bulan yang berkah. Sebab bulan Ramadan bulan untuk buat ibadah. Ibadah yang sunat pahalanya wajib. Tidur dalam bulan Ramadan pun ibadah. Apatah lagi tidur dalam kuliah. Tak apa, tak ada masalah. Jangan kita kalau masjid buat kuliah lepas 4, jangan kita lari. Jangan pergi belakang sembang. Jangan.
Duduklah dalam kuliah walaupun kita tidurlah tak ada masalah. Tak ada ustaz kata Haji Nasir terus simbah air, tak ada. Ustaz dia tak buat macam tu. Tak apa, tak ada masalah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia suka dia. Golongan yang pertama dia seronok masuk bulan Ramadan sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan ni dibukakan pintu ibadah yang sangat-sangat luas. Itu golongan yang pertama. Dan inilah akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua, seronok juga masuk bulan Ramadan. Tapi seronok nak raya. Betul tak? Sebab tidak akan raya melainkan bulan Ramadan dulu, betul? Tak ada lepas habis Syaban tu orang sambut raya, pergi makan kuih sama orang, tak ada. Dia mesti puasa dulu. Itu yang tak dan puasa, siap dah baju raya. 5 pasang. Tapi jubah nak tarawih pakai yang 5 tahun lepas. Buat ambil tu berdebu. Tak? Kena gosok gitu. Sebab apa? Sebab lama yang tak pakai. Kopiah dah kata lah. Yang asal hitam putih lebih teruk pada yang asal yang hitam. Aduh. Kopiah nak tarawih. Pergi sembahyang Pak Imam rebah tak sebelah ada. Tapi masuk air raya tak dan Ramadan, siap dah baju raya. Lepas tu kita pergi Tesco, dia pasang lagu apa? Dia pasang lagu raya. Tak seronoknya nak raya. Itu yang minggu pertama noh masjid. Minggu yang kedua tinggal separuh. Minggu ketiga orang pakat pergi sembahyang kat jalan tol. Tak. Allah Rabbi. Allah masanya ada Sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ni dia digelar dengan banyak gelaran. Antaranya Syahrul Mubarak, bulan yang berkat. Ramadan Karim, bulan yang mulia. Syahrul Jihad, bulan peperangan. Bukan bulan saya. Saya jihad juga, Abu Jihad, bukan Mujahid lah. Nama saya Muhammad Abu Jihad. Mujahid tu orang lain. Baik. Bukan bulan saya, bulan Ramadan, bulan jihad. Sebab dalam bulan Ramadan adanya peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan. Dan hari ini saya nak bawa bahawa Ramadan ini bulan kasih sayang. Ramadan ini sebenarnya bulan untuk kita berkasih sayang. Yang pertamanya kasih sayang Allah kepada hambanya. Buktinya diberikan bulan Ramadan. Ramadan ini ibarat hadiah daripada kekasih kepada kekasihnya. Contohnya seorang suami, dia sayang kepada isterinya. Masuk anniversary yang ke-40, dia pun bawa keluar duit pencet, dia pergi habis jual. Dia beli barang kemas bagi kat isteri, dia kata, ya, ini hadiah ulang tahun kita yang ke-40. Tak, tadi kalau abang nak tambah satu lagi jangan marah, no? Itu yang belakang cerita lah. Baik. Isteri ni tadi suka tak? Sukalah sebab suami dia yang bagi hadiah. Seronok terima kasih bang sepanjang hidup saya. Inilah pertama kali abang bagi. Tak ada gigi pun senyum juga makcik tu dapat hadiah daripada orang yang dia sayang. Maka manusia dapat hadiah bulan Ramadan, dia kena lebih suka daripada makcik ni tadi. Kena kalau boleh lompatlah dapat bulan Ramadan. Maknanya apa? Nak tunjuknya kita ni seronok. Kerana dalam bulan Ramadan adanya sesuatu yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Dan pahala yang ada dalam bulan Ramadan, dia tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Sebab itu bulan Ramadan ni kita kena sambut sungguh-sungguh. Bila sebut Ramadan ini kasih sayang daripada Allah, maknanya tanda cinta Allah pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kelebihan dalam bulan Ramadan. Maka umat Nabi yang cinta kepada Allah, dia akan bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan untuk dia balas balik cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Cinta bulan Ramadan ni kasih dan sayang daripada Allah. Apa bukti dia? Kullu hasanatin, hadis kursi, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu hasanatin ya'maluha banu Adam, tudha'afu lahu min ashratin ila 700 dha'fin. Setiap daripada perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Nabi Adam, anak Nabi Adam itu kita ni, akan digandakan daripada 10 sampai 700 kali ganda. Amalan salat kita, amalan zakat kita, buat baik ke orang kita, digandakan antara 10 hingga 700 kali ganda. Maknanya kita nampak dalam sebuah nilaian. Allah kata pula lepas tu, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Kerana puasa itu untuk aku dan aku yang memberikan pahala di sisi aku. Maknanya apa? Kita tak tahu pahala puasa banyak mana. Sebab apa kita tak tahu? Sebab puasa ni untuk Allah. Apa makna puasa ni untuk Allah? Yad'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwat dia,
Maknanya apa? Bulan lain boleh bersama dengan pasangan pada waktu petang. Mana tak kira lah petang. Maka masuk bulan Ramadan tak boleh. No, Haji Nasri betul tak? Betul. Tak? Masuk bulan Ramadan tak boleh bersama dengan pasangan. Sebab siapa suruh? Pak Imam suruh. Allah suruh. Cuba Pak Imam suruh. Kita buat tak? Pak Imam kata, Haji, hari ini tak boleh bersama dengan isteri Haji. Kita kata apa? Apa saya Pak Imam ni? Bang terbiak ke apa? Isteri saya ke isteri Pak Imam ni? Tak? Kita kata macam tu. Tapi disebabkan Allah suruh kata bulan Ramadan tak boleh. Tinggalkan syahwat kamu pada waktu petang. Maka kita tinggalkan bersama dengan pasangan. Bersama maksudnya bersetubuh. Tak? Tinggalkan bersama dengan pasangan kerana Allah. Sebab tu pahala ni tadi Allah yang bagi. Dan juga kita tinggalkan makan dan minum yang boleh pada waktu lain. Sebelum daripada bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan boleh makan pada petang. Tak kiralah makan masa bila pun. Tak? Boleh makan. Tapi masuk bulan Ramadan Allah kata tak boleh, kita tinggal. Kerana apa? Kerana Allah. Tak? Bukan sebab Pak Gad suruh kita tinggal, kita tak makan. Tak. Kita doktor suruh kita jangan makan minum air banyak gula pun kita minum. Orang lain lagi lah. Tapi ni masuk bulan Ramadan Allah suruh. Maka kita ingat. Maka di sana pahala puasa ni terletak di sisi Allah. Dan disebut oleh para ulama di akhirat nanti. Apabila manusia ini dihisab. Di hadapan Allah. Maka bila dihisab, amalan dia tak ada habis. Sebab atas dunia dulu dia zalim pada orang. Akhirat dia amalan dia hilang. Dosa orang pula dia tanggung. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah keluarkan balik pahala puasa yang Allah simpan. Pahala puasa orang tak boleh ambil. Orang tak boleh ambil. Maknanya kita buat jahat atas dunia. Akhirat kita kata ke orang, kita buat fitnah orang. Akhirat nanti orang yang kita fitnah tu dia ambil amalan kita. Kecuali puasa. Puasa dia tak boleh ambil. Allah simpan. Maka kalau amalan kita habis dari akhirat nanti, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah keluarkan balik pahala puasa ni tadi, dengan rahmatnya masuk orang dalam syurga. Asal neraka. Sebab amalan dia kosong, tanggung dosa orang pula. Maka dengan rahmat pahala ni tadi, itu yang disebut apa? Pahala puasa ini terletak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah lah tu. Sebab apa? Allah menjamin kepada manusia bahawa pahala puasa kamu tak sia-sia, disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya mesti puasa sungguh-sungguh, jangan main-main. Apa makna puasa sungguh-sungguh, puasa main-main? Puasa sungguh dia puasa dah tahan lapar dan juga tahan dahaga. Dia tahan juga diri dia daripada melakukan dosa. Puasa main-main, dia tahan lapar, tahan dahaga, tapi tak sembahyang. Tahan lapar, tahan dahaga, tapi main bola bekas seluar pindik. Ni teruk orang kita. Sebelum Ramadan, main bola bekas seluar pindik. Lepas bulan Ramadan, main bola pakai boxer tu. Lagi teruk pada bulan sebelumnya. Sebelum bulan Ramadan, Haji Nasri tahu tak boxer apa? Tanya anak dia pakai. Orang dah pakai. Belum bulan Ramadan, rambut merah. Orang perempuan tak tutup aurat. Umur 60, rambut merah lagi. Dia cat rambut dah. Lepas bulan Ramadan dia tambah pula jambul dia lepas. Lagi tebal daripada sebelum bulan Ramadan. Kalau letak selendang, tekan naik balik. Besarnya jambul dia. Lagi teruk bulan Syawal sebelum lepas Ramadan, lagi teruk daripada sebelum bulan Ramadan. Itu orang kita. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama, bukti kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diberikan bulan Ramadan. Pertama, kasih Allah pada hamba. Yang kedua, apa dia tanda bukti Ramadan di bulan kasih sayang? Yang keduanya kasih sayang sesama manusia. Bulan Ramadan ni bulan untuk kita berkasih sayang sesama manusia. Bukan untuk kita bergaduh, bukan untuk kita berkelahi. Ini tak masuk bulan Ramadan, bergaduh dah. Ke masjid. Nak buat 8 ke nak buat 20? Bergaduh. Buat 8 boleh tak buat 8? Tapi jangan ada tazkirah. Ni satu lagi perangai ni. Tazkirah tu kita bantai hujung sekali lagi. Ni bagi yang lain dulu. Waktu buat 20 dah setahun sekali datang masjid, setahun sekali datang surau, sembahyanglah lama sikit buat 20. Bergaduh aja ke masjid. Habis bukan sinilah, England. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sini bagus, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Maka apa bukti? Yang bulan Ramadan ni bulan berkasih sayang, bulan kita saling sayang menyayangi. Apa bukti dia? Disebut oleh Nabi SAW dalam khutbah Nabi sebelum daripada masuk bulan Ramadan. Nabi kata apa? Wa huwa syahrul muwasati wa syahrul yuzadu fihi rizqul mu'min.
Bulan Ramadan ni bulan dibukakan pintu rezeki bagi orang yang beriman. Bulan Ramadan buka pintu rezeki sebab apa? Sebab masa tu dibuka pintu keberkatan, dibuka pintu langit. Baik, sebab tu orang buka bazar Ramadan laku betul tak? Kalau dua bazar Ramadan satu kawasan, dua-dua penuh. Tak? Banyaknya rezeki orang beriman. Baik. Dan bila dah rezeki orang beriman banyak, Allah Nabi kata apa? Man fattara fihi sha'iman. Barang siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, berbuka puasa. Ada orang berpuasa, berbuka puasa. Siapa yang bagi makan orang berpuasa, berbuka puasa. Maknanya dia buat majlis buka puasa ke apa dan sebagainya lah. Kana lahu itqu raqabah. Maka baginya dapat pahala seolah-olah memerdekakan seorang hamba. Dalam Islam pahala memerdekakan seorang hamba sangat besar. Tapi kita tak ada dah sekarang. Sebab kita tak pakai hamba dah. Nak merdeka siapa? Ada. Maka cara dia apa? Bagi makan orang berpuasa, berbuka puasa. Berbuka puasa waktu maghrib, bukan tengah hari. Ini salah faham juga. Nak dengar ustaz kuliah 5 minit, lepas tu tidur. Lepas tu dia pun dengar ustaz kata bagi makan orang berpuasa, berbuka puasa dapat pahala. Dia ingat tengah hari pun sama. Tak ada. Dia waktu berbuka puasa sahaja. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa maghfiratul lidzunubi, dan diampunkan dosa-dosanya. Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang yang memberi makan mereka yang berpuasa, berbuka puasa. Qulna ya Rasulullah, maka kami bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufṭiru bihi shaim. Tidak semua di kalangan kami ada makanan. Ada kami yang tak ada makan, macam mana nak bagi orang makan ya Rasulullah? Ada kami yang tak ada minum, rumah tak ada lagi lah, tak boleh nak bagi orang buka puasa ya Rasulullah. Macam mana ya Rasulullah? Maka Nabi kata apa? Qala yu'tillahu ala sawa. Allah memberikan pahala tadi, memerdekakan hamba dan juga diampunkan dosa liman yufattiru sha'iman ala madqati labanin aw tamratin aw syarbati ma'in. Allah memberi pahala bagi sesiapa yang memberi makan orang yang berpuasa, berbuka puasa, walaupun seteguk susu, walaupun sebiji kurma, walaupun segelas air. Nabi sebut semua sikit-sikit tidak? Seteguk, sebiji, segelas, semuanya sikit. Maknanya apa? Nak bagi tahu pada kita bulan Ramadan susah macam mana pun kamu tolong orang. Tak ada makanan macam mana pun kamu makan tu ingat kat orang. Tak ada harta macam mana pun kamu dalam bulan Ramadan, jangan lupa bersedekah dalam bulan Ramadan. Itu yang Islam ajar daripada Ramadan. Bahkan sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdal? Apakah sedekah yang paling baik? Lalu kata Nabi SAW, as-sadaqah fi Ramadan, bersedekah dalam bulan Ramadan. Dan disebut dalam riwayat Imam Bukhari kata apa? Nabi ni seorang yang pemurah, dan masuk bulan Ramadan Nabi akan lebih pemurah. Sebelum tu pemurah dah, masuk Ramadan pemurah. Jangan kita sebelum Ramadan kedekut, masuk bulan Ramadan kedekut tak ada masing. Jangan. Nabi sebelum Ramadan pemurah, masuk bulan Ramadan juga lebih-lebih pemurah. Maka kita nak ikut Nabi, ikut akhlak ni tadi. Ada. Kalau sebelum bulan Ramadan kita sedekah kat masjid seminggu RM5, masuk bulan Ramadan sedekah kat masjid seminggu RM50, tak ada masalah. Sebab apa? Nak ikut Nabi. Itu lebih apa? Lebih pemurah berbanding bulan selain daripada bulan Ramadan. Maknanya apa tuan-tuan? Dalam bulan Ramadan ni Nabi nak ajar kita supaya apa? Ambil cakna pasal orang. Susah macam mana pun kita bantu orang buka puasa. Kita dalam kereta jam contohnya. Kita ada segelas air ataupun air tu ada baki sikit. Kita minum pun tak cukup. Kawan kita tumpang kereta kita, dia tak ada minuman. Masuk buka puasa dah. Maka kita minum seteguk, kita bagi dia seteguk. Maka kita dapat pahala. Pahala ni tadi, pahala apa? Pahala memerdekakan seorang hamba. Itu besar pahala dia. Walaupun kita bagi seteguk air. Maknanya apa? Dalam bulan Ramadan, jangan kita kedekut dengan orang. Baik. Kemudian, Nabi kata apa lagi? Wa man ashba'a sha'iman kana lahu maghfiratan li dhunubihi wa saqahu rabbuhu min haudi syarbatan la yazma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Dan barang siapa yang mengenyangkan orang berpuasa. Maknanya samalah, maknanya bagi makan orang berpuasa, berbuka puasa. Baik. Diampunkan dosanya dan diberi minum air daripada telaga aku, kata Nabi SAW. Kita di dunia tak boleh tengok Nabi, tidak? Kecuali masuk dalam mimpi. Nabi datang dalam mimpi kita, jumpa kita, maka kita dapat jumpa Nabi. Maka di akhirat macam mana kita nak jumpa Nabi? Caranya banyak-banyakkan bersedekah. Kita dapat minum air daripada telaga Nabi. Untuk apa minum air dari telaga Nabi? Untuk jumpa Nabi lah. Sebab Nabi tunggu kat telaga ni tadi.
Baru Nabi kenal umat dia. Yang minum ni semua umat Nabi SAW. Maka Nabi kenal, oh ni umat aku. Maka Nabi kenal kita umat Nabi SAW. Caranya bersedekah atas dunia. Banyakkan bersedekah. Jangan jadi haji bakhil. Haji bakhil pun pemurah juga. Tahu tak? Pemurah dia tak siapa? Cikgu Murni. 1,000 dah bagi. Orang lain dia bagi RM1. Cikgu Murni dia bagi RM1,000. Pemurah juga tu. Kita dengan siapa-siapa mungkin ikut. Ada? Baik. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Dan dia ni orang yang bagi mengenyangkan orang yang berpuasa, dia akan dapat pahala orang yang makan ni tadi tanpa mengurangkan pahala puasa dia sikit pun. Contoh, saya belanja Haji Nasri makan kedai depan buka puasa. Maka saya dapat pahala puasa saya satu, saya dapat pahala puasa Haji Nasri tanpa mengurangkan pahala puasa dia sikit pun. Itu kelebihan untuk orang yang berpuasa. Orang yang bagi makan orang berbuka puasa. Anak mengenyangkan orang yang berpuasa. Maknanya apa? Dalam Islam tolong orang. Jangan kita kedekut. Tengah kita makan tu kita masak lebih bagi pada jiran kita. Itu pun termasuk dalam golongan mereka yang memberi makan orang berbuka puasa. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan kita dapat pahala lebih dalam bulan Ramadan. Paling untung siapa? Orang perempuan. Paling untung. Dia masak untuk suami dia. Kalau suami dia seorang. Dia seorang lah suami dia. Tidak. Dia boleh tahu seorang. Ada. Suami dia seorang. Dia masak. Maka dia dapat pahala dia puasa. Dia dapat pahala suami dia berpuasa. Kalau anak dia 20 orang. Boleh buat 2 tim bola. Tapi biasanya anak Pak Imam. Anak B. Pak Imam nak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Kahwin lagi nak ramai. 20 orang anak dia. Boleh buat 2 tim bola. 20 puasa. 20 pahala anak dia puasa, dapat kat mak dia sebab mak dia masak pada si anak. Betul orang perempuan yang duduk atas tu, jangan ajak suami pergi bazar. Ini 6.30 bazar. Hari semalam cerah jaya, esok cerah perdana pula. 30 hari, 30 bazar Ramadan semua dia pusing kat cerah ni. Cukup hari. Dah pergi bazar Ramadan bila nak masak? Dah beli ayam golek, dah beli itu, beli macam-macam. Masa bila masak? Dalam bibi Ida yang masak, bibi dapat pahala. Kita tak dapat. Ada bulan Ramadan nak dia sibuk dengan bazar. Marah suami tak pergi bazar. Suami tak pergi tarawih, relax . Satu lagi masalah kita, masa tarawih suruh sembahyang. Waktu lain tak suruh sembahyang. Betul tak? Belum Ramadan tak pernah suruh. Nak dah pergi sembahyang zuhur belum? Tak pergi masjid ke sembahyang zuhur? Masuk bulan Ramadan, tanya bapak bang, tak pergi sembahyang tarawih ke bang? Tak tanya. Tapi bulan sebelumnya pergi sembahyang jemaah tak pernah tanya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وهو شهر وله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إثم من النار ومن خفف عن مملوك فيه أعتقه الله من النار. Sikit lagi habis. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan nanti kata apa yang last sekali. Ada paling istimewanya bulan Ramadan, barang siapa yang meringankan hamba dia. Zaman tu Nabi sebut hamba, maknanya orang yang di bawah kita. Contohnya kalau kita ada orang gaji, kita meringankan pekerjaan dia dalam bulan Ramadan. Allah kata apa? A'taqahullahu minan nar. Allah akan jauhkan dia daripada api neraka tu. Apa cara dia ringankan beban orang dalam bulan Ramadan? Kan kasih sayang tu. Kita ringankan sebab apa? Sebab kesian tengok. Tak apalah bibi. Anda hari biasa kamu basuh baju sehari 10 kali. Bulan Ramadan basuh ikut mana kamu larat. Tak larat berhenti, tak larat rehat. Tak apa, ringankan bulan puasa. Kita ada syarikat, pekerja kita kata bulan Ramadan tak apa, masuk lewat sikit. Balik awal sikit, boleh ibadah banyak, boleh relax sikit bulan puasa. Maka bos ni tadi Allah kenapa? Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Maknanya apa? Maknanya bulan Ramadan ni bulan berkasih sayang. Jangan kita masuk sebelum bulan Ramadan bergaduh. Masuk bulan Ramadan pun bergaduh. Minta maaf sebelum bulan Ramadan nak kata minta maaf dah. Masuk bulan Ramadan buat salah terus minta maaf. Ini takut minta maaf ke apa? Takut mati. Ada tak? Ada kita nak pergi kerja, yang abang minta maaf, no abang salah banyak dengan hang. Ada. Kenapa abang nak mati ke apa? Ada. Sebab kalau kita tengok surat khabar, kalau ada kemalangan ngeri, kereta putus ya, suami kepala putus ya, ada mati, apa pemberita tanya pada isteri dia? Apa yang suami puan pelik-pelik sebelum mati? Sebelum pergi kerja tu apa yang suami puan buat benda yang pelik? So isteri dia pun memang pelik sungguh. Biasa sebelum dia pergi kerja, saya cium tangan dia. Hari ni sebelum dia mati, dia pula cium tangan saya. Tu yang mati tu. Jadi orang kita bila dah baca macam tu, nak cium tangan isteri takut, nak minta maaf pun takut. Baik kita mati dalam keadaan dosa kita terampun. Jangan kita mati dalam keadaan dosa kita menggunung. Pergi shopping kompleks, tak bawa beg duit boleh patah balik.
api jaspur, anak boleh patah balik kalau tak bawa beg duit. Tapi kalau dah masuk dalam alam barzakh, masuk dalam kubur, tak ada amalan, tak ada kata-kata malaikat, hang tunggu Ustaz. Aku nak pergi ambil duit je. Nak pergi ambil amalan dekat atas dunia, tak boleh dah. Maka mana nak buat? Ni atas dunia. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan bulan berkasih sayang, dengan mengaduh. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni lah kita tengok orang yang tak pernah kita tengok, betul tak? Tengok sebelah ni, tak pernah tengok, duduk kat mana? Duduk jalan 25. Oh, jalan 25. Aku duduk jalan 25 juga. Umur nombor berapa? Umur nombor 14. Aku 15. Awak tak pernah nampak muka hang kat masjid. Bulan Ramadan nampak. Kena elok, bagi salam kanan, bagi salam kiri, terkejut. Pak Mat, nampak tahun lepas sekali. Aku ingat mati dah. Nampak lagi tahun ni, hidup lagi je tu. Tu kita. Bak bulan Ramadan tak. Sebab tu Ramadan ni orang buat kuliah agama. Saya nak sebut tadi kan? Saya sebut sikit. Ada orang yang nak kata kuliah agama ni kacau, terawih, mengganggu orang nak ibadah. Dia tak sebenarnya. Sebab apa dia cakap macam tu? Dia takut dengan ustaz. Takut apa dengan ustaz? Ustaz datang cerita tentang Islam. Tak ada ustaz datang bawa kata kebal. Tak ada. Dia bawa apa? Dia bawa satria tu je pun. Itu pun lampu sebelah tak ada. Takut dengan ustaz. Takut apa? Kita bagi kuliah terang tentang Islam. Kita bagi kuliah tentang kenapa kita masuk bulan Ramadan, kenapa kita duduk dalam bulan Ramadan, itu saja. Allah kata apa? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u. Allah kata, berikanlah peringatan itu memberi manfaat. Allah kata manfaat. Siapa kita ni nak kata tazkirah tu mudarat? Siapa kita? Mufti ya, siapa kamu nak cakap tazkirah itu benda yang mudarat, sedangkan Allah kata dia manfaat. Anak siapa kita nak kata macam tu? Maka tak boleh. Maka kalau orang yang ustaz, kalau apa ni, asyik tazkirah dalam bulan Ramadan, kita tak biar buat tazkirah lah tahun ni, itu sama orang tu. Sebab dalam bulan Ramadan iblis tak ada. Maka kita jangan ambil perangai iblis, kita ajak orang buat jahat, kita halau orang daripada buat kebaikan dalam bulan Ramadan. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhirnya sebelum saya terkasar bahasa, terlebih bicara, terlebih masuk. Haji bagi 20 minit, aku bantai 40 minit. Baik, jadi saya minta maaf, anak akan terkasar bahasa, tersilap bicara, mana yang saya sebut, saya minta maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.